Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu lagi dalam video Papa Rock. Okey, kali ni kita nak aku nak jawab ada pertanyaan daripada viewer di dalam video status penduduk Malaysia MyCard, MyPR, MyCast dan juga penduduk Aram So jadi dekat sini daripada OGGG67 atau OGGG 67 dia tanya, okey, maaf tuan, nak tanya kalau wife ada IC merah, bila boleh mohon MyCard ni? Okey. Dia ginilah. Tempoh permohonan ni dia bergantung kepada bini kau tu pegang MyCard apa IC merah tu, kan My PR tu atas status apa? Contoh, dia pendatang ataupun dia dilahirkan di sini tapi dia memegang status My PR, okey. Jadi dia banyak dia punya orang kata tu dari mana asal usul dia dapat My PR ni. So jadi kat sini lah sebenarnya mereka ni yang memegang IC merah ni memang tidak boleh bertukar ataupun ditukarkan kepada IC biru secara automatik. Dia kena memohon, okey. Dia kena memohon untuk mendapatkan IC biru ni. So jadi ada syarat-syarat dia Syarat-syaratnya yang biasanya yang dia ni adalah satu, lahir di Malaysia, dua, status jiran atau tempoh tinggal, tiga, kemahiran bahasa Melayu ataupun integrasi lah, okey, dan empat, dokumen sokongan lengkap lah. Okey, yang pertama iaitu lahir di Malaysia, dia tidak secara otomatik jadi warga negara tetapi menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk memohon IC biru kalau dia pegang IC merah Kedua, status jiran atau tempoh tinggal iaitu perlu memenuhi tempoh tinggal tertentu di Malaysia. Okey, dan juga dalam beberapa cadangan lama, okey, sebagai contoh manifesto politik ada menyebutkan syarat tinggal lebih kurang 10 tahun daripada 12 tahun yang lalu. Tetapi ini bukan peraturan rasmi semasa, ia hanya contoh syarat yang pernah dibincangkan. Iaitu mereka ni perlu memenuhi tempoh tinggal di Malaysia dalam tempoh yang tidak diputuskan berapa lama. Kau 5 tahun ke, 10 tahun ke, 20 tahun ke, 30 tahun ke, terpulang kepada Kementerian Dalam Negeri, kita punya KDN, dan juga Jabatan Pendaftaran Negara. Yalah, Jabatan Pendaftaran Negara dia akan rujuk kepada KDN. KDN yang akan meluluskan, terpulang pada KDN. Okey. Kemahiran bahasa Melayu. Okey, ada aspek kefahaman ataupun kemampuan berbahasa Melayu yang boleh diambil kira sebagai argumen kuat dalam permohonan. Kalau kau fasih bahasa Melayu, kau amalkan adat istiadat orang Melayu, kau beragama Islam dan sebagainya, tu sokongan kuat lah. Sokongan yang paling kuat lah. Tapi walaupun kau bukan Islam, kau bukan Melayu, contoh kau daripada Timur Leste ke, yang tentu bukan Melayu, ataupun kau daripada China ke apa, kau nak memohon, kau pegang My PR tu ataupun IC merah, kau nak mohon tu, kau kena fasih bahasa Melayu. Okey? Itu syarat utama, syarat yang apa kata tu, yang untuk syarat-syarat yang kuat untuk dipertimbangkan untuk kelulusan mendapat IC biru. Okey, dokumen sokongan lengkap pula iaitu buktikan identiti, sejarah tinggal, hubungan keluarga, dokumen asal dan lain-lain. Proses ini dilakukan melalui Jabatan Pendaftaran Negara dan disemak oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Okey, bermakna apa? Bermakna kalau bini kau nak ataupun sesiapa yang nak apply IC biru ni, dia pemegang IC merah, dia haruslah membuktikan identiti dia. Sama ada dia warga Indonesia ke, Thailand ke, whatever ke, dan dia tinggal di Malaysia ni berapa lama, dan di hubungan keluarga bermakna dia adalah saudara mara kau ke, ataupun di isteri kau ataupun laki suami kau ke. Okey, lepas tu dokumen asal dia, surat beranak dia, kad pengenalan negara lama dia, dan juga lain-lain pembuktian citizenship dia lah, kewarganegaraan dia, ataupun apa-apa yang diperlukan oleh JPN tu, engkau haruslah lengkap, tanpa kompromi. Kalau JPN perlukan contoh 10 dokumen tu, kau kena sediakan walau apa cara pun. Contoh dia macam tu lah. Okey. Untuk ke proses apa kewarganegaraan, engkau haruslah pergi membuat permohonan rasmi ke JPN ataupun Kementerian Dalam Negeri. Okey, mereka ni semua ni akan disemak, dokumen-dokumen kau akan disemak, status, latar belakang, immigration dan lain-lain. Jika dipersetujui,
pemohon akan mendapat sijil kewarganegaraan Malaysia dan kemudian MyKad biru. Bermakna kalau permohonan kau itu diluluskan dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri, maka kau akan first kali kau akan dapat satu sijil kewarganegaraan Malaysia dan kemudian akan diproses untuk kau mendapat MyKad ataupun IC lah, iaitu kau menunjukkan kau sebagai kewarganegaraan. Okey. Dan ini yang paling kritikal, tempoh pertimbangan. Ianya tidak ada tempoh spesifik tetap untuk semua kes, bergantung kepada kes, status immigration, dokumen dan tahap bukti. Dalam kenyataan rasmi JPN, tempoh sekitar 1 tahun atau lebih pernah disebut sebagai jangka masa biasa untuk semakkan permohonan kewarganegaraan. Okey, dia ginilah sebenarnya. Pada yang pengalaman aku tengok kawan-kawan aku ada isu yang dia macam ni. Diorang mohon dalam status permohonan kau tu untuk ditengok, dipertimbangkan ataupun ada jawapan tu makan masa yang lama, bertahun. Kemudian lepas tu ada jawapan. Okey, sama ada kau dipertimbangkan, ditolak ataupun terima. Itu pun bila diterima, ditimbang, kita jangan fikir ditolak. Bila diterima atau dipertimbangkan tu pun makan jangka masa yang lama. Okey, so jadi ginilah seperti apa orang kata yang tukang masak tu, chef yang tukang masak tu, siapa tu yang Arab tu kan, yang kawan Ustaz Sofian, dia pernah beritahu 15 tahun tempoh dia untuk mendapatkan MyPR dan juga 15 tahun tempoh dia untuk daripada MyPR untuk mendapatkan MyKad. Bermakna dalam tempoh 30 tahun untuk dia menjadi warga negara, daripada dia rakyat Mesir kalau tak silap aku, dia tu ke Syria ke kan, daripada warga negara Arab sana, sehinggalah dia untuk mendapatkan IC biru tu, kewarganegaraan tu, selama tempoh 30 tahun. So jadi kat sini korang kena faham yang mana yang nak memohon IC biru ni, kau akan menempuh masa yang amat-amat panjang, kecuali kalau kes-kes istimewa ataupun kes-kes yang orang kata tu terpencil, tu dalam tempoh setahun ataupun 3 tahun, yang paling cepat yang pernah aku dengar akan dapat IC biru lah. Okey, akan dibagi IC biru. So jadi itulah yang aku boleh jawab dengan pertanyaan daripada kawan kita ni. Okey, so jadi macam biasalah, mohon sajalah mohon saja engkau diterima ataupun dipertimbangkan pun dah kira syukur dah. Kalau ditolak kau kena mohon balik So jadi kalau ditolak dia akan jawab lah apa masalah yang ditolak, kerana apa kau ditolak. So itu kau kena perbaiki lagi. Okey? Kena perbaiki lagi dan kemudian dalam tempoh tertentu kau baru boleh memohon. Selepas ditolak tu dia ada tempoh, kau tak silap aku 6 bulan ke apa, tak silap aku, baru kau boleh mohon balik ataupun tak silap aku boleh mohon terus ke apa. Kau kena tanya balik JPN lah. Tetapi inilah secara basic aku nak terangkan kepada kau yang bertanya ni. Okey, inilah dia yang berlaku. Untuk maklumat yang lebih tepat, yang lebih padu, pergi ke JPN, tanya sendiri. Okey? Okey, sehingga kita jumpa lagi. Peace Noah. Assalamualaikum. Dan jangan lupa follow, subscribe, tekan button lonceng dan juga tekan button like ataupun dislike dan juga berikan komen anda di ruangan komen. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. JB Style brother. JB Style. Assalamualaikum. Asyik satu dia. Gampang nama tak buat video tu lah dia.